Macam tu. Okay. Alright. So inilah jawapan dia kan. So dalam program ni kita tengok ramai orang dah berjaya turunkan berat badan. Okay. Ini ialah Faris. Berat dia sebelum PMLS 160 kg. Kan. Apa dia buat ialah dia kurangkan leptin dia. Dia kurangkan insulin dia. Dia naikkan leptin dia. Metabolisme dia naik. Lepas berapa bulan kan? 9 bulan saya 10 bulan. 10 bulan berat dia dah 90 kg. Hari tu berat dia sampai 80 lebih tau. Saya pun dah takut dah. Nak potong saya ke? Potong lah pi. Tak kisahlah. Kan? Tapi dia ni tinggi. Jadi dia tak boleh potong saya lah. Kan? Okay. Nampak perubahan dia. Okay. Yang ni Abang Max. Dia pun dah turunkan berat 65 kg kan. So orang-orang ni ialah orang yang membenarkan saya menggunakan gambar mereka lah. Okay. Sekarang ada pula kata tak boleh guna gambar kan. Okay. So apa dia buat? Insulin rendahkan, leptin tinggikan, metabolisme tinggi. Bila dah turun berat macam ni, bolehlah pergi jogging. Abang Mak pun dah pergi dah maraton hari ni kan. Candid catat kan. Okay. Okay, yang macam ni Dr. Syaril. Dr. Syaril dia join saya September. Ini ialah gambar dia Disember lah. Ni Disember. Okay. Dah turun 30 kg kan. So hari tu IF Challenge pun Dr. Syaril ada dalam tu. Tapi dia tak dapat follow habis lah. Okay. So 3 bulan 30 kg. Satu pencapaian yang hebat kan. Untuk dia. Dia ialah doktor. Doktor apa yang Dr. Syaril? Doktor PhD eh? Dia belajar perubatan tapi dia mengajar dekat universiti. Jadi dia mengajar orang tu jadi doktor lah. Kan. Kalau anda nak Dr. Syariah dalam grup, kita seru-seru dia. Kita add dalam grup. Okay. Anak saya doktor dah check berat dia 90 kg. Untuk anak saya doktor dah check. Okay, nanti join PMLS kita akan bantulah. Jangan risaulah kan. Okay, ini ialah Hafizal. Hafizal ada tak? Hafizal pun ada dalam ni. Hafizal dia join PMLS. Dia dah reverse kecil manis dia. Kan. Tapi sangat bertuah lah. Bila dia join PMLS banyak cabaran. Dan dia juga salah seorang yang menang apa hadiah emas. Dulu cabaran kita emas, sekarang bagi jam je kan. Sebab coach tak nak ajarlah emas-emas ni kan. Ganas sangat lah you all turun berat sampai 20 kg sebulan. Saya pun takut kan. Tapi yang bagus dia diabetik dia hilang, fatty liver dia hilang, darah tinggi dia pun dah terkawal lah. Okay. Dan Hafizah ni dapat tahu dia kencing manis sebab dalam kepala dia berlubang. Bila dia tengok kepala dia ada lubang, dia masuk ward, rupa-rupanya gula dia sangat-sangat tinggi lah. Okay. Dan dia seorang tukang masak kat Singapura. Okay. Sekarang dah balik kampung lah. Alright. Ni ialah Marini coach kita. Bukan coach lah. Sorry. Ni ialah Marini yang anda selalu tengok dekat TikTok. Dia pun ahli PMLS juga. Dia berjaya turunkan berat badan dia daripada 159 kg kepada 59 kg. Okay. Sekarang ni pemegang rekod terbanyak lah. Sebelum ni ada 90 kg. Yang ni 100 kg dia turun berat. Okay. Tapi ada voice note dia. Nanti satu hari nanti saya akan share kan. Sekarang anda terlalu busy. Banyak benda anda nak belajar. Kan. Okay. So ini ialah apa yang dia komen kepada saya lah. Okay. Sangat membantu. Dia pun ada kecil manis juga. Marini pun ada kecil manis juga. Marini pun ada darah tinggi, sleep apnea kan. Yang paling teruk ialah dia tak boleh tidur baring. Dia kena tidur dalam kerusi. Dia kena tidur atas kerusi. Okay. Dan dia paling dia rasa terharu ataupun yang paling mahal untuk dia, anda tahu tak apa? Ada kecil manis, darah tinggi, sleep apnea, apa jenis ubat semua ada kan. Tapi dia bagi tahu saya paling gembira lah dia dapat tidur balik. Dulu dia tak boleh tidur tau. Dia akan lemas. Sekarang dia boleh tidur. Anda bayangkan kat rumah anda boleh tidur tak? Anda boleh tidur tak atas katil? Boleh. Itu satu macam orang lain tak boleh buat tau. Ada orang yang tak boleh buat. Kesian. Okay. Tapi sebab program PMLS ni, Alhamdulillah dapat bantu dia lah. Okay. Dan inilah Syafiza. Antara pemenang emas juga. Dia orang ni semua menang emas. Nampak? So Fiza pun dah turunkan berapa kg 130 kepada 60 Saya kadang-kadang saya kira pun saya rasa macam saya kira salah tau. Betul ke 60 kg ni? 60 kg 61 Sekejap betul lah 61 kg. Okay Fiza. Dan inilah coach Rini kita.
dia turun 18 kg dalam masa 100 hari. Okey. Coach Tini yang selalu share dalam grup kan. Dulu pun besar juga. Dulu pun besar juga. Semua orang besar. Siapa yang nak turun 18 kg, kena follow Coach Tini. 100 hari jangan cheat. Settle. Okey. Ini ialah Abang Gufran. Abang Gufran pun turun berat ke tak tahu berapa kg lah. 60 kot. 60 kg. Tapi dia tak turun banyak lah. Dia turun sikit, 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 sikit. Dan dia juga antara tempat ketujuh cabaran kurus. Turun 70 kg tempat ketujuh. Kau bayangkan. So ini antara orang yang dah turunkan berat dalam PMLS kita. Ini ialah Kak Ju dan dah turun 40 kg. Salah seorang pemenang emas juga. Kan? Okey, saya ada satu video untuk anda kan. None of the subjects. Dengar tak? Tak dengar. Kalau saya kuatkan? We learned about 30, 40 subjects throughout the medical school. None of Okay, dengar coach. about how to lose weight. Can you imagine? And all these dietitians and nutritionists over there in the social media platform, if you look at it, they always say that doctors don't know anything about nutrition. And all the comments will be like, this lady is a nutritionist. What does she know? Let's go and talk to a doctor. I'm right here telling you right in front of you that doctors don't know anything about nutrition because it is not incorporated in the medical curriculum. And I always say that the medical system is rigged because the teaching to us is always about how to treat a disease. Not how to prevent. Not how to prevent. Okey, ini ialah Dr. Pal. Apa yang dia bagi tahu ialah, okey, sebenarnya si kiri ni ialah abang handsome kita Azim lah. Okey, bapa dia dengan mak dia ialah seorang doktor dan tak boleh bantu dia. Bila dia join PMLS baru dia faham. Oh, macam ni. So, yang kanan ni ialah Dr. Pal. Dr. Pal ni ialah doktor yang buat IF lah dekat Amerika. Dia ialah gastro punya doktor. Doktor yang perut dan usus lah. Okay. Kalau ada masalah GERD lah apa semua kan. Boleh follow Dr. Pal. Tapi tak banyak pun info dia. Dia banyak tentang cerita pasal IF lah. Okay. Apa yang dia bagi tahu ialah doktor ni kerja dia bukan untuk membantu anda jadi sihat. Doktor belajar macam mana nak merawat pesakit. Of course lah doktor pandai. Dia buat banyak benda. Dia belajar banyak benda. Tapi kalau anda tak sakit, anda pergi jumpa doktor. Doktor nak buat apa? Doktor, saya berat berlebihan lah 20 kg. Saya nak turunkan berat badan lah. Boleh tolong tak? Doktor tak boleh tolong. Tak ada ubat untuk macam tu. You kena tukar gaya hidup. Dan kami ni kat PMLS ni ialah orang yang sepatutnya anda dengar dan follow untuk sihatkan badan anda lagi. You tak sakit, doktor tak boleh bantu. Doktor hanya boleh bagi ubat. Ubat tak boleh selesaikan masalah. You sakit sebab gaya hidup you salah. Bagi ubat tu tak mengubah gaya hidup tapi nak turunkan bacaan sekian-sekian. Di mana saya rasa tak betul lah. So, bukan kata doktor tak bagus. Doktor bagus. You sakit, you doktor bagi ubat. Yes. Tapi kalau you nak sihat, apa yang you kena buat ialah PMLS ni ada group community. Kat sinilah kita nak bantu anda. Tukar gaya hidup. Kan? Kita pun dah bantu, kita pun dah share dengan anda semua kejayaan orang kan. Adalah banyak. Okay. So jawapan tadi ialah macam mana nak kurangkan insulin dan tinggikan leptin. Jawapan saya tadi kan. Ialah anda kena amalkan IF dengan buat diet lazy keto lah. Okay. Sebab kalau you makan insulin you naik, leptin you naik. Kalau tak makan insulin you turun kan. Leptin you turun tak bagus. Insulin naik tak bagus. Okay. So bila you buat IF dengan lazy keto dengan betul, apa yang berlaku ialah insulin you akan rendah. Lepas makan, leptin you akan naik. Sebab you makan lemak, leptin you akan naik. Tapi bukan makan lemak yang betul-betul lemak tau. Kita akan ajar. Jangan risau. Bukan suruh minum minyak ke apa. Tak. Okay. Saya pun dulu ingat macam tu. Macam mana nak makan lemak? Kena bubuh minyak banyak-banyak ke? Kena letak butter ke? Tak payahlah. Kan. Rupa-rupanya banyak benda yang saya tak tahu. Okay. Bila anda buat IFLK, insulin akan rendah. Leptin anda akan tinggi. Ini akan membantu anda jadi sihat. Okay. Macam mana nak buat IFLK dengan betul? Kita akan ajar anda step by step dalam group. Okay, ini yang saya cakap tadi kan. Ramai orang dah turunkan berat badan dengan banyak. Satu grup anda tengok. Satu grup semua turun berat. Anda nak tak macam ni? Kan? Anda tak payahlah nak lawan dengan orang lain. Anda lawan dengan diri anda sendiri je. Okay? Macam mana diorang turunkan berat badan ni? Ialah dengan belajar topik-topik ni. Kan? Hari ni pun saya dah ajar anda banyak topik. Saya dah ajar anda mindset. Saya dah ajar anda topik tenaga. Tadi kita belajar topik tenaga. Okay? Ada lagi, keton tu apa? Bila kita bakar lemak, badan kita akan mengeluarkan keton. Ini anda kena belajar. Patut elektrolit dalam badan kena jaga. Buat puasa, buat IFLK, tak ada elektrolit, memang condemn. Okay?
Macam mana kita nak jaga kortisol dalam badan? Sangat penting. Kan? So tidur pun ada voice note dia. Ada orang tu minta, tidur coach, tidur voice note, tidur. Sekejap lagi saya bagi. Inflammation sangat penting. Sihat tapi inflammation tinggi pun tak guna. Kurus, lepas tu kena stroke. Kan? Lepas tu info kolesterol, anda kena faham. Macam mana nak baca maklumat pemakanan. Oh, sekarang dah expert. Nak cheat. Nak makan apa ni kan? Kena pandai tengok maklumat pemakanan. Boleh makan ke tak boleh makan. Macam saya bagi tahu anda tadi, 10 perkara yang anda buat, satu perkara salah pun kantoi juga. Okey? Lepas tu fatty liver. Apa tu fatty liver? Apa tu diabetik? Hari ni pun anda dah dapat sikit-sikit kan? Oi, berat start. Berat plateau. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak atasi benda ni? Ada juga. Okay, macam mana nampak 10 tahun lebih muda? Apa itu fat adapted mode? Kenapa kita gagal dah FLK? Kan? Lutut, kesihatan lutut. Saya rasa itu saya ada share. Kan? Calcium versus magnesium. Apa beza dua ni? Mitochondria tu apa? Kan? Ada tak tajuk apa yang anda suka kat sini? Cuba share sikit. Ada tak tajuk yang anda suka? GERD. Alamak, ada orang ada GERD dia tanya. GERD macam mana, coach? Macam Bud kan? Bud GERD dah okey tak? Hari tu dia baru join. Saya bagilah. Buat ni, buat tu kan. Cheat meal. Cheat meal tu suruh buat omelette balik kan. Kan? Okey? Lutut. Lutut kan. Kesihatan lutut. Cheat day. So lazy keto, fungsi susu buah-buahan, lemak minyak kolesterol, bersukan versus bersenam. Ramai orang tak faham. Bersenam versus bersukan tu apa? Kan? Bersenam tu untuk sihatkan badan. Bersukan tu untuk main orang kata apa? Bersenam tu untuk sihatkan badan. Bersukan tu dia tak sihatkan badan. Dia nak menang. Ada tak orang bersukan nak sihatkan badan? Lepas tu tim dia kalah. Memang kena makilah. Okay? Macam mana nak elak minum kopi? Mesti nak ambil. Kopi tak ada masalah. Cuma kita kena minum kopi yang betul. So ada banyak. Kanser dan punca. Kan? Kanser ni berpunca daripada mitokondria yang rosak. Kenapa mitokondria rosak? Sebab terlalu banyak tenaga. Okay? So wellness tu apa, fitness tu apa, radikal bebas tu apa, semua saya akan share. Tapi kan, sebulan hanyalah 30 hari. Kan? Yang ni kan kadang-kadang 100 hari pun tak habis. Dan ada lagi sebenarnya banyak voice note. Saya pun tak sempat nak masukkan. Okay? Sebenarnya ni adalah slide 2022 punya. Terbaru ada otot lah, protein lah apa semua kan. Saya latte lover, no sugar. Pak Ngah kata macam mana nak kuatkan mental dan disiplin. Kan? Ada Pak Ngah kat sini. Anda kena pisahkan badan. Nanti saya ajar pisahkan badan. Lepas makan sendawa je. Lambat makan pun sendawa sebab masuk angin, gastrik ke GERD. So yang tu nanti kita boleh bincang dalam grup lah. Okay? Dalam grup kita ada banyak. Okay, saya nak share dengan anda. Okay, macam mana cara kita belajar dalam grup WhatsApp? Kalau yang tak masuk grup lagi lah. Risiko dia ialah bayi awak akan jadi terlalu besar. Kenapa bayi jadi terlalu besar? Okey, disebabkan... So dalam grup kita akan bagi voice note dan kita akan belajar macam ni. Ini cara kita belajar lah dalam grup. Okay? Okay, ini adalah cara kita belajar dalam grup. Kita ada WhatsApp dan saya akan lukis. Sebab paling mudah saya nak lukis dalam whiteboard tu, terus saya sampaikanlah kepada anda. Okay, kita juga ada chatbot. Okay. So chatbot ni anda boleh belajar sendiri. Dia umpama saya bercakap dengan anda lah. Okay, so chatbot ni anda boleh belajar sendirilah dan saya boleh, dia ada voice note dalam tu kalau anda terlepas. Okay. Tengok anda. Okay, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okay. Jadi inilah. Kenapa saya bagi voice setiap pagi? Okay, ini adalah chatbot. Okay, dia macam ada AI sikit. Tapi tak ada AI sangat kan. Saya hanya susun voice note tu dalam tu lah. Anda boleh belajar sendiri. Jangan risau. Saya buat semua ni memang menggunakan banyak duit. Sebab tu kita charge anda dalam PMLS tu. Tapi saya rasa dah sangat-sangat berbaloi lah. Dan juga kita ada website untuk anda. Tengok balik rakaman-rakaman. Okay. Ada kan? Okay. Semua video saya dah upload dalam ni. Ini adalah website. Mungkin ada orang pun dia tak tahu. Ada ke benda-benda ni? Saya tak tahu pun. Sebab 90% pembelajaran kita dalam WhatsApp group. Kat sini dia macam lebih lah. Dan Zoom saya setiap bulan pun saya kena bayar RM300. Saya tak minta siapa-siapa pun. Saya hanya kutip yuran saja. Okey? Dan yuran tu pun kadang-kadang saya tak ada duit dalam tu.
Dan saya bagi anda promosi hari ni, PMLS RM129. Kalau anda boleh bayar RM129 memang terbaik. Kan? Kot lah anda memang ada duit anda bayar lah. Janganlah whole payment. Tapi kalau anda memang ada masalah kewangan sikit, anda nak bayar 2 kali. Kan? Saya bagi anda bayar 2 kali. RM69 anda dah boleh join PMLS lah. Sebab kita nak mula esok. Saya tak nak anda tunggu duit, tunggu gaji apa semua kan. Okay? Saya nak anda mula esok. Saya nak mula esok sebab dah lama dah. Dah 5 hari bulan. Kan? So saya nak bagi anda promosi ni valid 24 jam saja kan. Yuran PMLS ni RM69 dan RM60 anda boleh bayar kemudian lah bulan depan lah. Tapi kalau anda ada duit RM129 kan, anda terus bayar lagi bagus. Okey? Sebab senang kira. Saya ni kalau orang hutang-hutang ni kadang-kadang saya pun lupa kan. So kalau boleh anda bayar 129, kalau anda rasa berat anda bayar 69 dulu pun tak apa, tak ada masalah. Okey je. Saya cuma nak bantu anda nak penuhkan grup. Cara kita belajar dalam grup. Setiap hari saya akan bagi voice note dalam grup, kan? Voice note tu saya cubalah pendekkan ke 15 minit. Kadang-kadang saya ni cakap tak berhenti, kan? So kadang-kadang dia terlebih lah 20 minit, 25 minit, kan? Tapi cuba anda ambil masa untuk dengar, okey? Okey. So ialah bayi awak. So kalau anda nak berjaya, anda kena lalui proses yang sama dengan orang-orang yang berjaya. Itu je rahsia semua ahli PMLS. Stay dalam grup untuk konsistensi. Sekarang komitmen anda ialah bayaran 129. Konsistensi anda ialah grup PMLS. Okey? Dalam grup tu jangan malu-malu. Semua orang pun nak sihat, kan? Nak tanya soalan jangan malu. Tak ada soalan-soalan yang tak boleh ditanya, tanya je. Okey? Alright. Macam mana nak bayar dari Brunei? Okey, dari Brunei nanti Pak Ngah kena contact coach Pak Ngah tu lah. Kan, dari Brunei pun boleh bayar juga. Saya pun tak tahulah. Tapi boleh, tak ada masalah. Okey. Singapura harga lain. Brunei harga Singapura lah. Lepas tu ambil barang kat Miri. Okey. So, kat sini saya nak stop sharing. Dan kita akan mulakan kita punya graduasi apa ni? IF Challenge. Sekejap. Macam mana ni?